2-3 slot tu ada beberapa orang yang sanggup bantu sebahagian daripada kos pengajian. Ada sekali makan minum tu RM300 sebulan, makan pagi, tengah hari, petang, yang siapa malam tu. Kalau ada hak nak masak sendiri RM70 sebulan, masak ni duduk bilik seorang-seorang, beli dapur sendiri, gas sendiri, masak sendiri tu. Yang DAP, di maintenance tu RM60-70 tu. Tu kalau ikut untung, tak ada untung. Orang ke pondok di mana ada orang ke pondok untung. Ada untung tu sampai orang belanja tu ya, nak pergi mana orang ambil ustaz. Tu pergi mana orang belajar makan lagu tu. Kalau nak buat duit, tak boleh buat duit pondok ni. Dia buat duit, dia jenis pondok ni dia keluar duit bagi ke orang. Dia keluar duit bagi ke orang pondok. Mana ada tu pondok kaya apa dia tengok. Kaya tu semua orang bagi hak diri dia tu, tak ada apa sangat. Tak, kita orang lama-lama mesti ada tengok sejarah pondok lagu tu lah. Jadi tak ada apa, kita tak ada duk rasa berat, kau rasa seksa tak, seronok lagi ada. Boleh bantu orang mengaji agama. Cuma hak baru ni berat sikit lah ni. Ni nak buat tarik pay ayak ni baru tarik setingkat pun RM45,000 nak pakai tu. Mula-mula nak tarik semua tingkat RM30,000. Ni nak tarik setingkat dulu. Tu pun banyak dah 12 bilik. Bilik tu ada hak kelamin, ada hak bujang tu boleh duduk. Lepas tu hak orang nak bantu tak ada banyak. Sekali makan minum pun banyak satu semua sebulan. Allah, tak boleh lagi, tak tahulah. Tapi tu dia bagi 3 lah kosongan. Lepas tu hak lain kena banyak. Tu pun makan minum pagi pun tak ada dalam tu gaji guru ke apa, tak ada yang boleh kata panggung gaji, tak ada gaji, tak ada. Tu yang boleh main mengajak tu, ambil gaji tak ada hari nak balik lepas suar sampul yang lepas tak suar lagi lepas suar. Tu guna pula di sana, bukan guna untuk kita seorang, guna untuk pondok juga. Itulah sambil-sambil tu. Lepas tu kalau apa pun minta doa tuan-tuan nak bagi murah rezeki, bagi ada buka hati. Lebih-lebih lagi anak muda kita lah. Anak muda kita bagi buka hati nak ngaji pondok. Banyak dah tu guru main pun rumah masa belum siap. Dia kata jangan buka tahfiz pun banyak sangat lah. Buka pondok dia tu pasal Indonesia ni kekurangan orang baca kitab-kitab surah ni tak ramai. Banyak tu main mengajar, ada ramai ustaz tu ramai, tapi sistem buku lah. Ada jenis buku tu, buku ni jenis kitab-kitab lagu ni dia kuih lupus. Sikit hari tak ada warisan dia baca. Kalau ikut memang sedap baca kitab moden ni, buku moden ni sedap baca sebab dia tak sakit otak. Ibarat dia muda-muda. Kalau kitab Jawi tu roh lama ni dia ikut nahwu soroh, dia ikut macam kitab Arab. Kalau kita tak kenal mana mubtada, mana khabar, jumlah ismiyah mana, jumlah fi'liyah lagu mana, syarat nak jadi mufid, nak faedah kalam tu jadi kalau jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Kalau jumlah syartiyah kena ada syarat, kena ada jawab syarat. Celah tu ada jumlah mutaridah. Nak kenal lagu mana kalau tak mengaji ilmu turah, ilmu nausarah. Tapi benda ni kita tak faham lah masa kuliah. Otak sajalah duk pro otak duk musing. Bila kita mengaji tadi tak ada kita dah sebut ni jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah tu tak boleh sebut pada orang-orang, jadi menyusah berat otak orang. Pelepah mana kadar kita boleh terima. Itu ya. Tapi bila pak mengaji pondok tu cara. Pasal apa tu? Dia pondok dia sistem turun-temurun, dia jaga alat ilmu. Sebab alat ilmu ni nak jaga agama. Orang nak selewing Quran, makna Quran orang nak selewing tak boleh sebab tu ada orang tu pandai alat. Orang reti ilmu alat. Orang kata, makna ayat ni lagu ni. Tak kena tu, orang silap tu. Ni khabar muqaddam, ni hak ni jumlah sini jadi jawab syarat bagi sana, bukan jadi khabar bagi hak ni. 1 2 3. Orang silap susun. Tengok tu. Bila bahasa tu, bila taba ila taba'ala, bila arah taba tu, urut kalimah taba tu dia mutaaddi dengan haraja ala, makna bila mutaaddi dengan haraja ila, makna apa pula raja'a. Tu satu-satu kena mengaji, nak jaga masyarakat. Baik tu kita kena asuh, kena desak ataupun kena bagi galakan kepada orang muda mengaji kat mana-mana pondok pun tak apalah, tapi sistem pondok tu kena bagi ramaikan balik. Kena ramai bagi banyakkan balik supaya terjaga agama ni, lebih-lebih lagi niat nak jaga agama.
situ. Mudah-mudahan Allah pelihara kita juga. Jadi dekat tu dulu lah, insyaAllah. Tak maaf nak jawab masa panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم ولمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.